Kehamilan mengubah segalanya, bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga di dalam ekosistem usus kita yang sentiasa bekerja untuk membentuk masa depan kesihatan bayi anda. Apabila kita bercakap tentang kesihatan ketika hamil, kebanyakan orang akan terfikir tentang vitamin atau pemakanan. Tetapi, apa yang ramai tidak sedar ialah usus anda, sistem penghadaman, mempunyai peranan besar dalam membentuk sistem imun anda dan bayi. Hari ini, kita akan teroka bagaimana ekosistem tersembunyi di dalam usus anda boleh menjadi antara faktor paling penting dalam kesihatan awal kehidupan. Saya Dr. Patricia Lim Su Lin, pakar sakit puan. Bagaimana jika saya katakan bahawa kesihatan usus seorang ibu hamil merupakan faktor utama bagi membentuk kesihatan bayi untuk jangka masa yang lama? Hari ini, kita akan meneroka hubungan yang kuat antara kesihatan usus dan imuniti semasa kehamilan. Jauh di dalam usus anda, wujud satu komuniti terdiri daripada trilion bakteria, kulat dan mikroorganisme lain membentuk apa yang kita panggil sebagai mikrobiom usus. Semasa kehamilan, mikrobiom seorang ibu turut berubah. Ia menghadam apa yang anda makan. Ia menghasilkan nutrien penting dan ia menghantar isyarat kepada sistem imun anda, membimbing dan menyokongnya. Tetapi yang paling luar biasa, baby anda mula berinteraksi dengan mikroorganisme ini sebelum mereka dilahirkan melalui plasenta dan kemudian melalui proses kelahiran. Semasa kehamilan, sistem imun anda sentiasa menyesuaikan diri, melindungi anda sambil memberi ruang untuk kehidupan baru, dan usus memainkan peranan penting dalam proses ini, membantu mengurangkan keradangan, menurunkan risiko jangkitan dan secara langsung membentuk sistem imun bayi anda sebelum mereka dilahirkan. Kerana kehamilan bukan sahaja mengubah tubuh anda, ia juga mengubah sistem ekosistem mikrobiom usus anda. Hormon, tekanan emosi dan diet anda semua memberi kesan kepada ekosistem tersembunyi ini yang mempengaruhi dan membentuk kesihatan bayi anda. Daripada rahim ke proses kelahiran hingga penyusuan, bayi yang mewarisi mikroba sihat mempunyai satu asas yang kuat untuk membentuk sistem imun mereka, ketahanan terhadap alahan dan juga metabolisme seumur hidup. Jadi, bagaimana anda boleh menyokong ekosistem tersembunyi ini? Mulakan dengan asas pergerakan ringan, tidur yang cukup, diet kaya dengan serat dan pelbagai jenis makanan. Dan pertimbangkan probiotik, bakteria baik yang hidup dan boleh didapati dalam culture milk drink seperti Vitagen. Ia yang mengandungi strain yang terbukti secara klinikal, iaitu Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus paracasei. Probiotik yang hebat ini membantu memelihara keseimbangan ekosistem usus, memudahkan sistem penghadaman dan mungkin juga mengurangkan risiko penyakit alahan pada anak anda. Usus anda bukan sekadar untuk sistem penghadaman. Ia adalah tempat di mana imuniti bermula dan daya tahan terbentuk. Pengambilan probiotik sebahagian daripada rutin harian, anda menyokong mikrobiom yang lebih sihat, sistem imun yang lebih kuat dan memberikan permulaan terbaik untuk bayi anda. Kerana apabila anda menjaga usus semasa kehamilan, anda sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda sedang membina asas untuk kesihatan seumur hidup bayi anda. Akhirnya, perlindungan yang paling hebat bukan datang dari luar, ia bermula dari dalam. Nasihat doktor, tingkatkan imuniti anda dengan minuman probiotik seperti Vitagen.